Okay geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Sebelum tu kita selawat dulu geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, hari ni pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi episod 54. Tadi lokasi aku hari ni dekat KM Chalet lah. Tadi aku pergi dekat Supai sana geng, tapi ada jaring, so aku datang sini lah. Aku tengok depan ni tak ada jaring, aku try kat sini. So pagi ni aku bawa 3 batang rod geng. Rod pertama aku 2 kilo 15 kaki. Aku padankan dengan mesin G-Tech tali 20 LB. Yang kedua dia macam biasa, impeller aku, Bennett impeller. Aku padankan dengan Blue Ice 9120 tali 15 LB geng. Ni rod selalu aku pakai, Dewa MCAS dengan Atega 5500. Aku padankan dengan tali 10 LB geng. So hari ni aku bawa 3 batang rod geng untuk mencapaikan cita-cita ini, mencari ikan tebal pipi. Air cantik geng, air dah boleh jalan surut. So sekarang ni kita pasang umpan, lepas tu kita buat balingan pagi ni, okey? Mantap. Okay geng, 3 batang rod ni aku dah buat balingan. Cuma aku sekarang ni tak boleh nak hentak jauh sangat geng, sebab pantai tak ada. Dia ada akisan kat sini, jadi aku tak boleh nak baling lagi lah. Pantai dia tak nampak lagi. Semoga jari ikan dia dah surut lagi, so kita buat balingan jauh, okey? So sekarang ni kita tunggu ikan target kita makan geng. Mantap.
strike aku geng. Memang memang geng. Mantap. Tak buang dia punya apa? Dia punya sengat. Mantap geng. Alhamdulillah. Jom kita timbang geng, tengok berapa berat dia. Sebab bini aku ada beli penimbang baru geng. Jadi aku dah rasmikan. Okay. Nak tengok berapa berat dia memang. Mana kita timbang ya. Okay. 760 gram geng. 760 gram. Alhamdulillah. Mantap. Lama kayaknya. Boleh buat tau. Ambil.
misi hari ni selesai geng. Sekarang ni dah 11.30. Okay, kau tengok jam aku 11.30. Bahang ni nak hujan. Aku kemas-kemas siap-siap sebab aku buat 3 batang road. Aku tak nak terkejar-kejar gang. Tiba-tiba hujan turun kan, tak sanggup aku dah. Kau tengok kat luar tu dah mendung geng. Awan mendung. Belakang aku ni pun sama kat dah mendung. Jadi aku ambil keputusan nak balik lah. Cukup dah tu. Aku ada slide tadi Kemang Seko. Lepas tu Kelama. Yalah ni memang tak ada usik geng. Air dah suruh habis. Memang tak ada usik. Aku hantar jauh, hantar dekat pun tak ada. Aku balik umpan, patah balik umpan. Mana kita balik lah situ. Kalau asyik balik umpan, naik umpan, balik umpan, naik umpan dah penat. So itulah geng, untuk video mancing kita dekat ni. Untuk misi 54 ni masih tak berjaya lagi. InsyaAllah geng, aku akan cuba lagi mencari ikan tebal pipi. Kita cari dekat spot lain pula yang lepas ni. Okay, kita tak nak main di belah sini. Kita try main belah-belah Tanjung Bidara pula. Kita tengok ada sana. Okay kan, terima kasih kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mambarku Channel. Jangan lupa geng, kalau kau minat video ni, kau tekan butang ni. Okay, semoga kita jumpa lagi di next video geng. Assalamualaikum, bye bye.